saya bagilah kemudian ya. Saya akan upload. Okey, slide ada? Paparan slide ada? Anda boleh nampak? Ada tuan, ada. Nampak tuan? Okey. So untuk topik perbincangan kita akan lihat perkara-perkara asas tentang politik. Perkara basic tentang politik. Kita akan tengok konsep-konsep asas, definisi asas dan juga perkembangannya. Sedikit sebanyak tentang latar sejarahnya dan apa yang dikaitkan dengan sains politik lah. Ya, apa yang dikaitkan dengan sains politik. Okey. So kalau kita sebut politik, ya, politik ini ia adalah satu konsep yang terpakai kepada semua perkara. Ya, terpakai kepada semua perkara kerana apabila you masuk ataupun ketika you bekerja ataupun ketika you buat apa pun, you buatlah apa sekalipun, even dalam you berkawan sekalipun, politik itu ada. Ya, politik itu ada. Ya, politik itu tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita. Tidak semestinya membawa konotasi sempit kepada politik dan pilihan raya. Kepartian semata-mata, bukan. Ya, kerana politik ini bersifat luas. You boleh lihat dalam pelbagai sudut. Dalam pelbagai sudut dan pelbagai aspek. Ya, you boleh lihat dalam misalnya politik tempat kerja. Ya, bagaimana kenaikan pangkat itu tanpa menyebut mana-mana organisasi memerlukan kabel sebagai contoh. Kan? Kenaikan pangkat daripada staf biasa kepada pegawai sebagai contoh memerlukan kabel. Kan? Kalau you tak ada kabel, you tak boleh naik pangkat. Itu contoh. Kan? Jadi itu politik. Itu politik. Politik tempat kerja. Ya? Apabila ada yang ingin menjatuhkan you daripada tampuk kuasa, misalnya you seorang bos besar, you seorang pengarah, dan ada orang yang ingin menjatuhkan you, itu politik. Ya? Kemudian you pula berbaik-baik dengan bos kerana you berharap dengan harapan supaya kerja you mungkin dimudahkan, ada you sedang akses dan sebagainya, itu pun politik. Very simple, politik. Okey, maka ia tidak sempit kepada kepartian semata-mata. Ia adalah lebih luas dalam konteks kehidupan kita. So, you kena faham politik dari sudut yang lebih luas. Namun, kalau kita tengok kerangka politik yang berpaksikan nilai hidup ataupun sisi kitaran kuasa ataupun sisi pentadbiran masyarakat dan kuasa, kita boleh lihat seperti mana yang tercatat pada sejarah Yunani ataupun Greek. Ya, ini yang mengasasnya pada ataupun kita lihat pelopor kepada politik ataupun demokrasi. So kalau kita lihat kepada Yunani, maksud Yunani, polis bermaksud negara, masuk kota atau negara kota. Ya, masuk kota atau negara kota. Melalui masyarakat yang membentuk di kawasan itu. So dia dipanggil sebagai negara kota, kan? Kerana bandar itu tidak akan jadi bandar kalau tidak ada masyarakat. So maksudnya itu disaling melengkapi. Ya, disaling melengkapi. Manusia dikatakan sebagai haiwan politik. Manusia dikatakan sebagai haiwan politik. Animal, kan? Political animal. Kenapa? Ya, kenapa? Semua jenis perhubungan dalam masyarakat bersifat apolitikal. Macam saya cakap tadi. Ya, apabila you masuk dalam kerangka politik, ya, masuk kerangka politik, dia akan menjadikan politik itu, dia akan menjadikan tindakan you itu lebih menjurus kepada objektif dan kuasa. Kan? Okay, that's why politik itu, kalau you tengok dalam konteks politik kepartian, everything adalah tujuannya adalah kuasa. Simple, very simple, kuasa. Kerana kuasa, kenapa itu kuasa? Ya, kerana kuasa boleh memberi segala-galanya. Kan? Pelbagai, ya, pelbagai wang ringgit sebagai contoh. Ya, pengaruh, kan? Macam-macam lah. Kan? Sehingga kan you boleh kontrol sesetengah perkara lah, semua dalam you punya tangan. Ya. So kalau dalam konteks sifat politik,
You boleh tengok asas politik itu mengundi, bersuara, tunjuk perasaan dan lain-lain. Ini dalam konteks politik dan masyarakat lah, dan politik dan pentadbiran. Mengundi, bersuara, tunjuk perasaan dan lain-lain. Konsep politik itu sangat luas, sebahagian daripada kehidupan manusia, berkaitan dengan sistem pemerintahan, aspek perundangan, falsafah dan ideologi, keadilan, budaya dan penyertaan politik, parti politik, pembentukan kerajaan, pelaksanaan dasar, hubungan diplomatik, kedaulatan, keselamatan, kebajikan dan pentadbiran. Kesemua ini adalah cabang-cabang politik. Ya, cabang politik. Misalnya Donald Trump, takrif. You tengok takrif tu mungkin you anggap dia ni tamak lah, dia ni nak duit banyak. Sebenarnya bukan itu. Ya. Sebenarnya dia lebih kepada keegoan, ataupun dia lebih ingin menunjukkan kekuasaan. Ini Donald Trump ni. That's why dia cakap dia punya tagline dia, Make America Great Again. Ya, maknanya dia nak jadikan Amerika itu jadi lebih baik seperti yang dulu digeruni kan. Dulu Amerika ini digeruni kuasa besar, tetapi lama kelamaan Amerika ini hilang cengkaman. Kerana apa? Itu dasar liberal itu. Ya, neoliberal, liberalisasi itu semua. Maka apabila liberal ini berlaku, liberal ini bebas. Maksud liberal ini bebas, dan dia adalah lebih terbuka. Dia menerima pelarian-pelarian daripada Afrika, daripada Mexico. Ya, pada akhirnya Donald Trump ini dia konservatif. Dan konservatif ni dia lebih tertutup. Dia melihat ini sebagai ancaman, dan memang terbukti pun. Ya. Pada akhirnya Amerika ini dihuni oleh terlalu banyak orang luar. Ya. Mexico itu datang, Hispanik, orang-orang Hispanik datang bekerja dan sebagainya, sehingga kan perlu bersaing dengan masyarakat lokal. Ini kerana liberalisasi itu. Dan apabila ekonomi neoliberal ini pasaran terbuka lah, lebih luas. Kerajaan itu kurang cengkaman terhadap, ataupun kerajaan itu kurang pengaruhnya terhadap ekonomi setempat lah. Misalnya kalau kita cakap tentang Apple, syarikat Apple, mereka tak buat kilang di Amerika. Mereka mungkin ada kilang, tetapi tak besar lah. Skala pengeluaran yang terbesar di mana? Di China. Kerana apa? Tenaga buruh murah. Ya, tenaga buruh murah. Mereka dapat menjimatkan kos yang begitu tinggi. Dan apabila perniagaan ini berpaksikan sistem kapitalis, keuntungan itu menjadi perkara utama lah. Dan cut cost itu, kos untuk mengecilkan kos itu menjadi keutamaan. Mereka keluar. Ya, kerana you perlu membayar dalam USD. Ya, di kilang di Amerika. Tapi kalau you pergi China, you perlu bayar dalam konteks Chinese yuan yang jauh lebih murah, dan even jauh lebih murah daripada ringgit Malaysia. Jauh lebih rendah. Itu. Ya, so menjimatkan banyak. Apabila kilang-kilang Amerika itu keluar, tak ramailah. Tak banyaklah pekerjaan. Kan? Peluang-peluang pekerjaan pun makin tutup. Kilang-kilang mereka dah tak nak dah dekat Amerika. So that's why Trump itu naikkan tarif dan sebagainya, dengan harapan para pengilang ini masuk balik Amerika dan hidupkan balik. Tetapi tactical gone wrong lah. Dia ingat China mungkin takut kan. Dia ingat China mungkin terlalu bergantung harap dekat dia. Dan apabila China membalas balik, sebenarnya Amerika yang teruk. Tarif itu rakyat Amerika lah yang problem. Ya. Harga barang di sana akan jauh melambung. Ya, akan jauh melambung, meningkat luar daripada kebiasaan. So itu parahnya tarif ni. Tarif. Dan kebanyakan peniaga-peniaga China ini dia mula menggunakan proxy. Ya. Dan di Malaysia ramai yang dapat offer lah daripada perniagaan-perniagaan Chinese yang untuk menggunakan alamat Malaysia, made in Malaysia, supaya tarif 100 lebih itu dapat basmi lah. Itu sebagai contoh proxy. Ya. Okay, so Aristotle menyatakan apa? Aristotle dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang disebut zoon politikon. Okay, istilah itu menjelaskan bahawa hakikat kehidupan sosial itu adalah politik. Dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Macam saya cakap lah kan, everything politik lah. Okay, so Aristotle ini yang pioneer dia. Dia melihat haiwan di hutan tu sebagai something yang relatable lah dengan kerangka manusia dalam konteks politik ini. Ya, right.
So apa yang disimpulkan oleh Aristotle? Usaha memaksimumkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi dalam suatu situasi yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan bernegara. Dengan demikian, politik sebenarnya menunjukkan suatu aspek kehidupan, iaitu kehidupan politik yang lazimnya diwarnai atau dicorakkan dengan suasana yang saling berhubung kait, yang saling memerlukan, yang tidak boleh terpisah daripada satu sama lain, dan pada akhirnya dia akan membentuk ataupun dia akan menyokong perkara-perkara atau konsep-konsep negara, state, decision making, policy dan juga distribution. State tu apa? Negara. State tu negara, ataupun kita merefer state dalam konteks sains politik, state itu adalah kerajaan. State itu kerajaan. Negara apa dalam bahasa biasa state negara lah kan, dalam termanya. Sains politik, state itu kerajaan. Okay. Decision making. So dalam kerajaan itu ada decision making. Apabila decision making dalam kerajaan itu cacah merbah, dia akan menyusahkanlah kan. Dia akan menyusahkanlah rakyat dan sebagainya. Melalui dasar-dasarnya. Decision making tu melalui dasar yang dibentuk. Okay, kemudian pada akhirnya dia akan melalui proses distribution, mengagikan kepada masyarakat lah. Dasar ini dilaksanakan kepada masyarakat. Misalnya you cakap tentang dasar percukaian. Bila mana cukai itu meningkat, dia akan membebankan lah kan. Membebankan itu adalah distribution. Pada peringkat distribution, pengagihan. Itu sebagai contoh. Okay? Alright, now kita tengok tentang perkembangan politik dan sains politik. Okay, ramai orang yang mungkin kurang jelas tentang sains politik itu apa. Ada orang yang ingat sains politik itu adalah politician kan. You ambil course sains politik ni kenapa? Oh, kau mesti nak jadi politician kan, sebagai contoh. Ini dululah ni, saya ketika saya kembali ke sekolah, ke sekolah menengah lah kan, saya time tu dah degree di UKM, sains politik. Apabila guru saya bertanya, you ambil course apa? Saya cakap sains politik. Dia terus muka ketat, oh inilah nanti yang akan jadi politician, yang akan menipu orang dan sebagainya. Macam tu kerana dia mungkin kurang faham apa itu sains politik sebenarnya. Sains politik dan politik dua kerangka berbeza. Politik itu you politik, you pergi sembang sana sini kan. You kena bercakap, you meyakinkan orang, you mempengaruhi orang, itu politik. You janji bulan dan bintang dan sebagainya, itu politik. Tetapi sains politik adalah you mengkaji politik itu bagaimana. You mengkaji di sebalik ucapan Perdana Menteri sebagai contoh, you mengkaji apakah ucapan itu, apakah realiti di balik ucapan itu kan. Apakah yang mendorong kepada beliau berbuat sedemikian sebagai contoh kan. Dan you tengok sistem sains politik ni, you tengok sistem, you tengok tentang struktur negara kan. You tengok struktur negara, you tengok dia punya rangka-rangka pembentukan dia, you tengok sistem politik dia ataupun sistem kepartian dia bagaimana. Itu sains politik kan. Kita tidak bercakap tentang politician, itu berbeza. Okay, so apa yang kita tengok? Teori politik, falsafah politik, ideologi politik, ekonomi politik, kajian dasar dan analisis, perbandingan politik, hubungan antarabangsa dan pelbagai bidang yang berkaitan. So apa semua ni? Apa pentingnya? Apa pentingnya dalam konteks you nak jadi pemimpin sebagai contoh? Maknanya you lebih memahami lah kan. Tetapi kalau you masuk politik tu, dia dah jadi tak terpakai pun benda ni semua kan. Dia sekadar pengetahuan yang tinggal pengetahuan. Itu realiti politik kan. Tetapi you lebih memahami lah kan. You lebih memahami cara bagaimana untuk naik dengan cepat sebagai contoh kan. You lebih berfikirlah, you lebih kritikal, you ada strategi yang jelas. Itu dalam konteks politik. Tetapi dalam konteks dasar, you ada vision yang lebih baik lah kan. Tak cakap lah orang sains politik je yang bagus kan. Ada juga yang lain-lain. Cumanya you lebih faham lah kan tentang realiti kerana you study lah. Ramai sebenarnya politician daripada sains politik. Dia tidak bermakna you tidak boleh jadi politician. Boleh kan. Boleh. Kerana you telah memahami lah dasar-dasar. Misalnya kalau you tengok politician di Malaysia ini, KJ KJ itu graduan sains politik. KJ, kalau you tengok di utara itu siapa? Sanusi Sanusi itu politik juga, sains politik, USM. Kemudian kalau dulu ada Sabrici. Sabrici itu tak silap saya itu mantan
mantan academician, mantan lecturer. Banyaklah. Banyak yang terjun kepada bidang politik. Yang mungkin telah bersara, selepas bersara ataupun belum bersara lagi dah masuk politik. Kalau yang dah bersara misalnya ni Muhammad Agus Yusof. You ada kenal Agus Yusof? Itu dulu pensyarah saya di UKM. Muhammad Agus Yusof. Dan selepas bersara beliau masuk politik dan pada akhirnya lenyap begitu saja. Itu. Maknanya kalau dalam konteks sains politik itu tak semestinya akan hebat dalam berpolitik. Itu bezanya. Kalau yang tahulah apa yang jadi pada dia. Saya tak nak cakap lah apa. Tetapi itu menunjukkan walaupun you hebat teori politik, you hebat falsafah politik, tetapi you masuk real politik tu lain. Dan kalau bagus, you memahami kedua-duanya. Itu yang akan menjadikan you seorang pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang sukar untuk dijatuhkan. Okay. So apa itu politik falsafah? Ini cabang lah ni. Falsafah ini adalah melibatkan kita memahami tentang pihak berkuasa. Kita memahami tentang pihak berkuasa, bagaimana pihak berkuasa ini mentadbir ataupun menguruskan masyarakat, menguruskan kebebasan ataupun menguruskan undang-undang dan sebagainya. Itu politik falsafah. So falsafah ini apa? Falsafah ini adalah satu cabang ataupun ibu kepada segala bentuk ilmu. Kiranya di bawah ilmu itu ataupun di bawah ilmu sains politik itu falsafah yang mendahului everything. You cakap tentang sejarah ke, fizik ke apa ke, falsafah lah yang memunculkan ilmu-ilmu itu. Falsafah yang mewujudkan ilmu-ilmu itu. Okay, falsafah. Alright. Ahli sains politik akan mengkaji bagaimana sebuah kerajaan itu terbentuk, mengapa dan bagaimana ia terbentuk. Bagaimana dan mengapa ia terbentuk. Misalnya kita mengkaji tentang pembentukan kerajaan kerajaan Madani kan. Kalau dulunya disebut sebagai kerajaan campuran kan. Namanya kerajaan campuran, dia bukannya praktisnya tidak dinamakan sebagai kerajaan campuran dulu. Tapi sekarang lebih dikenali sebagai kerajaan Madani lah. Kerajaan Madani. Okay, so itu kita kaji. Kenapa? Macam mana dia boleh terbentuk ni? Dulu bergaduh ni. Dulu ada yang dah berjanji bulan bintang dan sebagainya untuk tidak menyokong menyokong sebuah pihak ni kan. Tapi tiba-tiba jadi. Kita tidak mempertikaikan tindakan itu. Itu bukan tugas kita. Kita mengkaji kenapa ia berlaku. Itu you kena faham lah. Apakah di sebaliknya? Itu. Okay. Kalau nak mempertikaikan, nak mengutuk ke apa itu, you bagi geng-geng politik lah. Dia akan kutuk, ini dulu sembang kencang apa kan. Tapi kita mengkaji. Alright, politik perbandingan. Ini very simple, very direct. You bandingkan politik negara kita dengan politik negara luar. Kerana apa? Membanding-bandingkan ini kerana kita nak tengok input. Kita nak tengok apa yang boleh ditambah baik. Misalnya you bandingkan kita punya politik dengan Singapura sebagai contoh. Ataupun dengan Indonesia. Kebebasan bersuara sebagai contoh. Ataupun kebebasan bersuara di Malaysia dan Singapura. Di Singapura itu kebebasan bersuara itu jauh lebih kecil lah. Kerana mereka negara yang boleh dikatakan sebagai pemerintahan bersifat konservatif. Mereka tak peduli dengan apa dunia cakap. Itu yang bagusnya. Dia ada stance. Ini ikut kepala Lee Kuan Yew lah. Lee Kuan Yew itu antara sosok pemimpin yang boleh saya katakan hebat lah kan. Okay. Dalam konteks politik dan kebijakan politik dia. Strategi politik dia. Dia itu antara yang orang-orang hebat lah. Dia dan Mahathir. Ini antara saya tengok contoh lah. Dua orang yang sangat tegas. Apabila dia dikecam oleh Barat, mereka counter memang yang sangat baiklah, sangat hebat. Sampaikan terkedu apabila wartawan-wartawan di luar negara itu gagal nak mengenakan dia. Lee Kuan Yew dan juga Mahathir ini sosoknya. So kita tengok di Singapura, mereka itu mengekang. Misalnya you tak boleh cakap suka-suka tentang government, you tak boleh kritik banyak-banyak sangat. Itu sama juga ketika kita di zaman Mahathir. Zaman Mahathir itu jauh lebih inilah, mencekam lah. That's why saya cakap Lee Kuan Yew dengan Mahathir ni ada persamaan, ada sebi persamaannya. Okay, itu sebagai contoh. So kita belajar, kita bandingkan pula misalnya politik Malaysia dengan politik UK misalnya sebagai contoh.
So sana UK mungkin lebih bebas bercakap dan sebagainya. So kita di sini boleh adapt apa yang dibuat di sana untuk menjadikan demokrasi itu lebih baik lah. Itu tujuan politik perbandingan. Okay. Kemudian ekonomi politik. Ekonomi yang pure itu, pengajian ekonomi itu berbeza lah dengan ekonomi politik. Ekonomi politik ni you tak belajar nama numbers pun, you keluk-keluk kan. Keluk pengiraan lah apa semua tu kan. Kita tak ada belajar lah. Ekonomi politik ni bukan. Ekonomi politik ni lebih menjurus kepada apakah tindakan-tindakan politik itu mampu menjurus ataupun mampu memberi implikasi kepada ekonomi. Misalnya tindakan politik Trump itu sebagai contoh, apakah mampu memberi kesan kepada negara itu sendiri. Itu ekonomi politik. Ekonomi politik. Tindakan politik dan juga implikasi kepada ekonomi. Itu dipanggil sebagai ekonomi politik. Ekonomi politik. Okay, kemudian IR, hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa ni basically melibatkan ni lah, PBB, NGO dan sebagainya. Kita panggil sebagai NGO transnational. Transnational ataupun syarikat transnational ataupun syarikat multinational. Misalnya kalau you cakap tentang hubungan antarabangsa ni, dia melibatkan perhubungan lah antara negara ini. Misalnya Amerika yang menaikkan tarif di China, kepada China, presiden ataupun pemimpin China itu datang ke Malaysia. Itu adalah simbolik. Itu adalah simbolik penting dalam perhubungan antarabangsa. You mungkin tengok dia datang melawat, datang saja melawat mungkin tanpa ada apa-apa kan, tapi itu memberi mesej yang jelas. Itu menunjukkan bahawa China power itu mampu mendominasi ataupun mampu mengalahkan Amerika. That's why dia datang ke Asia Tenggara. Ada yang jurnalis daripada Amerika menyatakan Asia Tenggara ini miskin kan, ataupun spesifik kepada Malaysia. Dia kata Malaysia ini tak mampu memberi barang-barang China. Tetapi mereka lupa tentang gabungan trade, gabungan trade ataupun gabungan perdagangan, jumlah perdagangan, nilai perdagangan melibatkan negara Asia Tenggara jauh lebih besar. Mampu mendominasi dan memberi impak yang begitu tinggi kepada China itu. Itu contoh hubungan antarabangsa. So apabila China datang sini, itu adalah simbolik untuk menunjukkan yang mereka masih mempunyai kuasa lah. Alright. Okay, so itu untuk bab 1 ni very simple, very direct. Itu pengajian politik penting kerana ia digunakan untuk melihat, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena. You kena faham lah sains politik ni, ataupun you lebih banyak baca falsafah. Untuk you jadi orang hebat, you kena banyak baca falsafah, kerana falsafah ni membuatkan you berfikir, dan you tak mudah dikenakan ke apa kan, buatkan you lebih kritikal dan sebagainya. Alright, itu untuk bab 1. Ada apa-apa pertanyaan? Untuk bab 1 ada apa-apa soalan, silakan diaju. Okay. Kalau tak ada, kita akan berehat seketika sebelum saya mulakan. Pukul berapa you nak sambung balik? Sila cadangkan waktu. Pukul berapa you nak masuk balik? 10 lah. Pukul 10 AM kita akan mula balik. Boleh tuan, boleh. Dengan agenda bab yang seterusnya. Okey. So dalam bab seterusnya kita akan tengok tentang masih lagi konsep asas, tetapi dia lebih mendalam sedikit lah, iaitu tentang politik, kuasa dan authority. Okay. So dalam politik ini, kuasa itu dia mempunyai sumber-sumber tertentu, ataupun politik ini sumber-sumbernya terdiri daripada pelbagai perkara. Yang antaranya kalau kita boleh lihat ialah kuasa, seperti kekuatan, tenaga dan kawalan. Ini adalah antara sumber-sumber politik yang memainkan peranan besar. Kuasa dan pengaruh. Kuasa, pengaruh, kemudian ada authority, keabsahan. Itu adalah sumber yang sangat penting untuk you mengekalkan kuasa, ataupun untuk you mengekalkan kedudukan. Kuasa ini adalah bagaimana you berada pada tampuk pemerintahan
you dilantik sebagai ketua, dan bagaimana you nak kekalkan posisi itu, you perlu lakukan pengawalan. You perlu melakukan pelbagai kawalan. Misalnya kalau you tengok ketika zaman Mahathir lagi, pelbagai kawalan yang dibuat. Kerana apa? Kerana untuk memastikan tidak ada gangguan daripada anasir-anasir yang mampu menjatuhkan beliau. Kerana mungkin untuk melaksanakan dasar-dasar yang dimahukannya, dasar ekonomi, dasar politik dan sebagainya. That's why sehinggakan beliau meletakkan jawatan, terdapat kritikan kepada pemimpin yang seterusnya kerana tidak menuruti apa yang telah dirancang sebelumnya. Jadi itu menunjukkan bagaimana kawalan itu untuk memastikan seseorang itu berada pada tampuk kuasa untuk meneruskan agenda apa yang dikendakinya untuk sebuah negara itu, kuasa. Okay, so kawalan itu dibuat daripada segi apa? Banyak media misalnya, media-media yang tidak bebas. Apabila you bercakap mengkritik lebih sikit, you akan ditangkap, you akan didakwa di bawah ISA. Dululah, sekarang ISA dah tak ada. Siapa yang hapuskan ISA ni? Itu Najib, dan dia dimulakan oleh Pak Lah. Pak Lah ini dia banyak melakukan apa yang bertentangan dengan Mahathir, ataupun kita panggil sebagai Nya Mahathirisim di era Pak Lah ini. Banyak ekonomi, dasar ekonomi, dasar politik, banyak yang bertentangan dengan Mahathir. That's why pada ketika itu apabila Pak Lah berkuasa, Mahathir itu banyak mengkritik, pelbagai kritikan yang dilemparkan. Dan seperti yang kita tahu, Pak Lah ini dikenali sebagai Mr. Nice Guy lah, kan? Dia orang yang lembut, baik, itu yang mencirikan Pak Lah itu. Okay, itu sebagai contoh. Okay, di zaman Pak Lah itu kawalan tu semakin berkurangan. That's why pada tahun 2008 BN hilang cengkaman. Kerana disebabkan kebaikan Pak Lah ini, akhirnya inilah dia memakan dirilah, kan. Dia mengurangkan cengkamannya itu. Itu bagus, itu baik, itu tindakan yang baik. Tetapi dari segi politik itu tidak bagus. Itu you kena faham. So apabila kawalan itu dikurangkan, ramai yang mengkritik, media-media boleh kritik secara bebas dan sebagainya. Dan apabila terlalu banyak kebebasan bersuara ini, semakin ramai yang berfikir, dan pada akhirnya 2008 Rizal teruk, dan satu ketika mengundurkan Pak Lah daripada tampuk kuasa lah, menggantikan Najib Razak. Okay, kemudian pengaruh kuasa sosial. Pengaruh ini bagaimana? You tengok sebagai contoh Raja-Raja Melayu, ataupun mungkin you tengok Sultan Johor lah, kalau pada hari inilah, kerangka pengaruh ini, kan. Mereka ini, sultan-sultan ini tidak ada kuasa yang mutlak, kuasa mereka pun terhad. Kuasa mereka terhad, itu tidak mutlak itu kuasa. Tetapi pengaruh yang besar itu ada, dia mampu mendapatkan sokongan ramai. Itu pengaruh itu penting. Dan apabila pengaruh itu wujud, dia dinamakan sebagai kuasa sosial lah. Kuasa sosial ini yang menjadikan ramai yang tunduk, ramai yang akur lah, dan juga ramai yang menyokong, itu pengaruh. Dan apabila you ada pengaruh ini, you mampu mempengaruhi pelbagai perkara, mempengaruhi pelbagai decision making, macam-macam. Itu pengaruh. Okay, authority, kuasa yang sah. Authority ni misalnya you dilantik lah, kan. You dilantik sebagai bos ke apa ke, you ada kuasa yang sah lah, itu authority. Keabsahan ini secara semula jadi. Keabsahan. Bila you bercakap tu orang nak dengar. Bila you bercakap orang takut. Dia ada aura. Ini biasanya karisma ini you boleh tengok bos-bos besar lah, kan. Bos-bos yang garang lah, bukan bos-bos besar, bos-bos yang garang. Bos-bos yang garang ini you tengok muka dia pun you rasa seram lah, kan. Kerana garang, garang. Dan ada juga yang baran, tetapi walaupun dia baran, tidak menjadikan dia karisma lah sebenarnya. Tetapi ada aura itu. Kalau dia baran sekadar baran macam tu je, garang sekadar garang, tanpa ada karisma, wibawa, dia tidak ada keabsahan lah. Keabsahan ni maknanya orang nak sokong tanpa sebab. Orang nak ikut dia tanpa sebab. Tanpa ada paksaan ke apa ke, orang just nak ikut je. Kerana orang sokong dia. Itu. Itu keabsahan. Okay. Alright, sifat politik merangkumi konsep negara. Kuasa, pembuatan keputusan dasar awam, pembagian atau pengagihan. Ini yang dinamakan sebagai
sifat politik ataupun apa perkara-perkara yang membentuk sifat politik itu. Okey, so negara itu organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kuasa memerintah rakyat. Makna kata dalam negara itu mesti ada rakyat masyarakat, koloni-koloni yang mempunyai satu budaya dan sebagainya, dan dilapisi oleh undang-undang, dan barulah negara itu boleh dibentuk. Okey. Kemudian ada kuasa, kemampuan mempengaruhi orang lain, autoriti yang sah, pembuatan keputusan, tindakan secara kalau tengok menteri itu, kabinet itu adalah tanggungjawab kolektif. Maknanya menteri-menteri walaupun berada di pengkhususan bidang masing-masing, tapi mereka adalah di bawah kabinet. Mereka itu adalah mereka yang terdiri daripada kumpulan ataupun satu tim yang mengawal, mengelola dasar-dasar dan sebagainya. Ya, that's why kalau you tengok apa-apa dasar yang tidak popular, PM akan kena. PM akan kena attack. Sebab itu adalah tanggungjawab kolektif. Okey, termasuk PM lah kan. Menteri kabinet. Okey. Dasar awam kumpulan keputusan diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar lah. Kan dasar. Macam saya cakap lah, dasar percukaian dan sebagainya. Okey, kemudian mengagihkan nilai, bagi. Macam mana dia distribute kepada masyarakat. Misalnya kalau you cakap tentang subsidi lah kan. Subsidi apa yang cuba dilakukan oleh pimpinan hari ini, mereka menyatakan subsidi minyak itu RON 95 itu tidak sama lah, tidak adil lah kan. Yalah, mungkin kerana golongan yang kaya, mungkin mereka juga boleh menikmati RON 95 tu kan. You gaji RM20,000 tapi you isi minyak kuning sebagai contoh. So dia jadi macam tak adil lah kan. Tetapi bagaimana itu? Kalau nak dihapuskan tu ataupun nak dirombak sistem tu, bagaimana? Itu kena jelas. Itu kena jelas. Supaya biar ada inilah tindakan yang lebih memberi impak positif lah kepada masyarakat. Dan itu sangat sukar lah ya. Itu sangat sukar. Okey, itu sebagai contoh bagaimana dia mengagikan sumber-sumber tadi. Alright? Okey, kuasa, kebolehan individu mempengaruhi individu lain. Kebolehan ataupun kemampuan seseorang itu untuk membiarkan orang lain tunduk kepada dia. Itu kuasa. Bagaimana orang lain tu mampu tunduk apabila dia bercakap orang lain ikut. Biasanya ada kuasa lah kan. Kalau you ada kuasa sebagai Perdana Menteri, orang cakap atau apa you bercakap, orang akan ikut kan. Sama lah macam bos-bos. Kadang-kadang bos-bos ni buat lawak kan. Dia tak lawak pun kadang-kadang, tapi yalah, tetap juga ada yang ketawa-ketawa kan, sengit-sengit, padahal tak kelakar ni kerana dia bos. Itu sebagai contoh lah kan. Itu kuasa. Itu penangan kuasa kan. Bos cakap apa semua okey, baik, dalam hati, belakang kutuk-kutuk kan. Itu contoh lah kan. Alright, itu kuasa. Dia mampu untuk orang ikut, buat orang tunduk dan sebagainya. So kuasa ini apa? Ada dalam beberapa perkara lah kan. Kuasa kepakaran berdasarkan kemahiran. Bila you mahir something, you ada kuasa lah. Misalnya you nak upah orang, buat assignment sebagai contoh. You nak upah orang buat assignment sebagai contoh. Kalau orang tu tak pakar, dia letak harga berapa pun you tak nak dengar dia cakap kan. Tetapi kalau you tahu orang tu pakar, dia dah berpengalaman 10-20 tahun buat assignment, buat assignment untuk PJJ sebagai contoh, so dia ada authority, dia boleh demand harga sebagai contoh kan. Dia boleh demand harga dan sebagainya, maka itu kuasa kepakaran. Dia boleh demand, tak kira lah apa pun bisnes kan, ataupun kepakaran yang you ada. Misalnya you seorang pakar perunding kan, you mampu untuk close sale bernilai jutaan ringgit. Bila you masuk sebuah company itu, you demand tinggi, you demand gaji tinggi, dia akan ambil you kerana you ada kuasa kepakaran tu. Itu dimaksud kuasa kepakaran berdasarkan kemahiran. Okey, kemudian ada kuasa kepimpinan, politik, ekonomi, ketenteraan. Ini antara beberapa ciri kuasa kepimpinan lah. Kuasa politik ni maknanya you ada kuasa politik tu tadi, you sebagai pemimpin, sebagai seorang Perdana Menteri, sebagai seorang ketua parti misalnya. Kemudian kuasa ekonomi, China, misalnya mereka cuba dilunyaikan oleh Amerika, tetapi mereka bangkit.
Amerika ini terlalu merasakan mereka itu besar. Sedangkan mereka itu antara negara yang berhutang begitu tinggi. Hutang Amerika itu begitu tinggi. Itu bila-bila masa boleh collapse tu Amerika. Tetapi yalah, ini Amerika kuasa besar. Susahlah, susah nak digulingkan melalui hutang dan sebagainya. Pendapatan mereka itu, pendapatan dan hutang mereka itu kalau dibandingkan, hutang tu lebih besar. Itu masalah Amerika sekarang. Sebab tu Trump menggelabah sikit. Kalau you tengok Trump ini sebenarnya orang yang gagal. You tengok Trump ini dia bukannya hebat sangat pun. Trump ini dia punya cita-cita untuk jadi presiden ni dah lama sebenarnya. Kalau you tengok sejak 2000 lagi. Tak selesai 90 lebih pun dah ada cita-cita dia nak jadi presiden. That's why kalau you tengok The Simpson kan. Kononnya The Simpson meramal lah dia jadi presiden lah apa. Itu bukan kerana The Simpson meramal. Kerana memang dari dulu Trump ni nak jadi presiden. Trump nak jadi presiden. Tetapi gagal lah dulu. Sehingga kan pada 2016 lah dia dicalonkan oleh Republican. Dan Trump ini banyak yang dia bankruptkan perniagaan dia. Bankrupt bangkit. Tetapi sekarang ni kita tengok penasihat dia adalah Elon Musk. So kebanyakannya kalau kita tengok tindakan-tindakan dia itu, misalnya menaikkan tarif kepada China, ugutan-ugutan itu sebenarnya gaya Elon Musk tu. Detektor, gaya detektor itu Elon Musk. Misalnya Elon Musk itu dia tak puas hati dengan Twitter satu ketika dahulu kerana blok dia punya tweet dan sebagainya. Dia beli Twitter, dia pecat hampir kebanyakan hampir kebanyakan orang-orang Twitter tu. Itu Trump. Dia nampak gaya tu seperti apa Elon Musk itu. Okey, sebagai contoh. Okey, kemudian kuasa ketenteraan. Kuasa-kuasa besar ini kalau you tengok Amerika, Russia, China, itu kuasa ketenteraan itu besar. Aset-aset itu jauh lebih besar daripada negara-negara yang biasalah. Kan? Kalau you tengok Korea Utara itu, ketenteraan Korea Utara itu juga besar. Sangat besar. Mereka mempunyai kapal selam ataupun jumlah tentera yang begitu tinggi. Kalau Amerika itu aset-asetnya begitu canggih, begitu banyak. Dan ini yang diperlukan. Misalnya itu, hello, boleh dengar ke? Boleh. Boleh Boleh. Okey. Misalnya Korea Utara. Korea Utara itu mereka ini ada nuklear. Nuklear ini bukan nak guna pun untuk serang sebenarnya. Kalau you tahulah, nuklear ini adalah untuk deterrence. Untuk deterrence ataupun pencegahan. Kerana bila you ada nuklear, dari segi psikologinya, orang takut nak hantam you lah. Kan? Takut nak bantai you lah kan. Nak perang dengan you ke apa, itu orang takut. Itu sebenarnya tujuan nuklear. Dan North Korea itu ada nuklear kerana mereka ini ideologinya berbeza. Dan Amerika sejak dari dahulu lagi memang ingin mendemokrasikan negara-negara komunis, tapi mereka gagal lah di Korea Utara dan juga di beberapa negara lain lah kan. Tapi Korea Utara punya komunis yang real, komunis yang you tengok betul-betul komunis, itu pure komunis itu Korea Utara. Kalau you tengok China itu hybrid. Komunis China itu kurang sikit. Dia tidak sebegitu komunis lah, klasik komunis lah kita panggil. Klasik komunis di Korea Utara. Komunis di China, komunis moden. Kerana dia punya ekonomi itu kapitalis. Kapitalis. Orang-orang kaya itu ada. Orang-orang kaya itu ramai di China. Billionaire itu ramai sekali. Kan? Ramai sekali. Dan apabila kita bercakap tentang komunis itu tidak akan menjadikan individu itu kaya. Kerana komunis ini adalah sistem yang menentang kapitalis, tetapi berbeza di China. That's why kita panggil sebagai hybrid. Dia ekonomi kapitalis, tetapi sistem politik dia komunis. Dia ada kelebihannya. Lebih stabil, dan sebagainya. Dia ada berkait rapat. China, kalau you pergi, dia agak strict sikit lah. You nak masuk train ke apa ke, setiap masuk trainnya kena scan bag. Train je pun kan, kena scan bag. Macam naik flight tu. You kena scan tu. Korea Utara
kalau boleh masuk saya nak pergi Korea Utara. Sekarang Korea Utara kita tak boleh masuk dah. Kita kena persona non grata. Persona non grata ketika kes Kim Jong Nam Kim Jong Nam yang matilah di KLIA. So dia melabelkan kita sebagai persona non grata, orang ataupun negara yang tidak dialulukan tu dululah pernah satu ketika. Okay, so sampai sekarang tak boleh masuk. Tapi kalau you tengok gambaran Korea Utara itu, negara tentera lah kan, kita cakap pasal kuasa ketenteraan kan, dia negara tentera Korea Utara ini, dan dia hidup dalam dimensi 80-an, 1980-an. You tengok kehidupan di sana tak lari daripada zaman 80-an. Zaman 80-an yang mungkin ada dalam kalangan kita ini sempatlah hidup di 80-an. Saya belum lahir time tu. 80-an ini you tengok dari segi pakaiannya, Korea Utara pakaiannya, you tengok pusat peranginannya, semua sama, semua macam zaman dulu. Dia punya bas tingkap, orang-orangnya, pakaian, fashionnya, itu Korea Utara. Dia tidak maju. Dia tidak maju dan rakyatnya memang mudah ditipu lah. Rakyatnya mudah ditipu oleh kerajaan lah, kerana cengkaman kuasa itu. Dia mendoktrin masyarakat untuk cenderung mentaati ataupun walak kepada pemimpin, kepada Kim Jong Un. Itu. Dia latih masyarakatnya. Itu komunis. Doktrin itu, kalau you faham komunis ni, dia melalui doktrinisasi. Dia akan buang you punya budaya semua. Contohnya kalau Malaysia ditakbir oleh komunis sebagai contoh dia akan buang you Melayu ke you Cina ke, tak ada dah tu. Itu tak ada dah. You adalah komunis. Itu. Dia akan melakukan revolusi culture ataupun kita panggil cultural revolution. Dia merevolusi you punya budaya supaya you jadi seorang pure komunis. You tak ada dah identiti you sebagai Melayu ke apa ke. Itu yang berlaku di China, tetapi gagal dulu. Mao Zedong ini adalah tokoh Chinese lah, tokoh China lah, tokoh komunis China. Dia cuba membawa ideologi komunis ini di China dan dia cuba membuat revolutionary culture gagal. Kerana orang Cina itu kuat, jati dirinya kuat. Kerana you tengok Cina di mana-mana pun, mereka itu tetap bercakap Cina. You pergi LA, Los Angeles, ada Chinatown. Ada Chinatown di Los Angeles. You pergi mana-mana sekalipun. You pergi even India, ada Chinatown. Itu China di mana-mana. Dan kebanyakan daripada mereka masih lagi bercakap Cina, budaya Cina dan sebagainya. Tu sebagai contoh. Alright? Okay, itu kuasa. Kuasa. Maka kita tengok kuasa kepimpinan, kuasa politik macam tadilah yang telah dijelaskan. Okay. So, beralih kepada jenis-jenis kuasa. Kuasa, you tahu kuasa satu kan? Kuasa macam yang saya cakap tadi, ada kuasa kemahiran juga. Kemudian ada kuasa yang bagaimana kuasa ini didistribusi ataupun bagaimana di-articulate ataupun bagaimana kuasa ini digunakan. Bagaimana digunakan, dengan cara apa? Okay. Antaranya kuasa ini boleh digunakan melalui paksaan. Kuasa paksaan, menggunakan ancaman atau ugutan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya you ugut seseorang itu, kau kalau tak join kerajaan, aku akan buka kes kau, sebagai contoh. Sebagai contoh. Itu paksaan. Itu ugutan dan sebagainya. Ataupun kita panggil sebagai politik ketakutan. Politik ketakutan. Dia mengugut dan sebagainya supaya menyertai. So apabila gagal buat demikian, maka itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Misalnya kalau di Malaysia ini penyebaran ni lah kan, pelbagai perkara-perkara sumbang lah kan. Misalnya yang you tengok itulah yang melibatkan seorang bekas pensyarah itulah kan, bekas pensyarah UKM tu, apabila tidak menuruti apa yang mungkin kehendak politik, maka disebarkan aib dan sebagainya supaya untuk memastikan kedudukan itu dilepaskan, sebagai contoh. Itu kuasa paksaan, ugutan. Paksaan ini juga boleh melibatkan kuasa ketenteraan, paksaan melalui ketenteraan ataupun paksaan melalui politik kawalan
kawalan media dan sebagainya, itu satu cabang paksaan juga. Okey, sebagai contoh. Kemudian ganjaran. Memberikan ganjaran kepada siapa yang menurut perintah. Memberikan ganjaran kepada siapa yang menurut perintah. Okey. Ini adalah ganjaran lah kan. You dengar cakap dia bagi layu. Kedudukan ke kan. Join lah. Ni parti aku. Kau join, kau menang tempat kau parlimen, aku lantik kau jadi menteri. Itu politik. Itu politik ganjaran. Kuasa ganjaran ataupun kita panggil dalam term politik sebagai clientelism ataupun penaung dinaung bahasa Melayunya. Penaung dinaung. Ganjaran. You bagi something, I bagi something, itu. Okay, kemudian pakar. Macam tadilah. Pakar kan. Pakar dalam bidang apa kan. Dalam apa-apalah. Okay, kemudian kuasa sah. Ini program melalui secara rasmi dalam satu organisasi. Lantikan ataupun apa sekalipun. Kuasa personal rujukan. Mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap satu yang ingin dicapai. Kemudian kuasa penghubung. Pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah dengan pengaruh tertentu. Networking lah. Ini kalau networking ini kita boleh tengok zaman sekarang lah. Networking ini kita tengok Anwar Ibrahim lah. Dia antara yang mahir networking ni. Itu antara contoh lah kita boleh tengok. Siapa lagi yang mahir networking? Anwar lah sebagai contoh. Dia mampu PR lah. Kita bercakap tentang PR. Kita bercakap tentang PR. Public relation. Dia mampu bergurau. Mampu inilah. So bila you ada PR yang baik, orang senang, mudahlah networking ni. Itu sebagai contoh. Alright. So dalam konteks kuasa juga, dalam konteks pentadbiran, kita akan ada doktrin pengasingan kuasa. Kuasa ini dalam pemerintahan ini kita ada kuasa. Misalnya you jadi kerajaan, you jadi Perdana Menteri, you ada kuasa you. Kan? You dilantik sebagai hakim, you ada kuasa you. Kan? So bagaimana you nak mengelakkan pertindihan berlaku ataupun salah guna kuasa lah kan. Salah guna kuasa ini dia melalui doktrin pengasingan kuasa. Separation of power. Ini adalah prinsip dalam sistem demokrasi. Prinsip asas dalam sistem demokrasi diperkenalkan oleh siapa? Aristotle. So dia menggabungkan beberapa jenis takbiran seperti monarki, aristokrasi dan demokrasi. Konsep ini dikukuhkan oleh James Harrington dan John Locke. Montesquieu ini antara tokoh-tokoh lah yang memperkenalkan doktrin pengasingan kuasa. Tujuannya jelas untuk menyelakkan salah guna kuasa. Very simple. Very simple. Okay. Ini mengelakkan salah guna kuasa. Kemaharajalelaan ni apa? Dictatorship lah kan. Misalnya you tengok maharajalela itu di negara-negara yang diktator. Kalau dahulu you tengok di Arab, Middle East, Saddam Hussein, itu adalah diktator semua tu kan. Meskipun adalah baik je kan. Dia tidaklah kita cakap buruk je semua. Dia kena fair lah kan. Ada baik ada buruk. Mana-mana pun. Tapi apabila tak ada pengawalan, dia akan jadi maharajalela lah. Kerana maharajalela ini dia akan cenderung kepada salah guna kuasa dan sebagainya lah. Kan bila dah tak ada orang kontrol you bebas lah nak buat apa kan. Aku buat ni tak ada apalah. Tak ada kena apa-apa ni. So bebas buat tu. So itulah yang berlaku ketika zaman Arab Spring bangkit ataupun ketika mana Timur Tengah dihancurkan oleh Amerika. Kalau kita tengok di Iraq itu, Saddam Hussein itu dituduh ada weapon mass of destruction, WMD. Ada senjata yang dikatakan berbahaya lah kan. Amerika itu kalau kita selak lagi sebelumnya itu, apa yang berlaku? Tragedi 9/11 lah kan, September 11. Apabila beberapa kapal terbang yang salah seorangnya dipandu oleh pengganas yang bernama Muhammad Atta, seorang graduan Jerman. Tak silap saya lah, mungkin saya salah. Ataupun dia lebih kepada engineering lah, seorang graduan engineering. Dia hijack kapal dan dia hentam bangunan pencakar di Amerika. Dan pada akhirnya Bush ini presiden pada ketika itulah, Bush Junior, dia melakukan satu dasar yang dipanggil sebagai preemptive strike.
So dia kata aku dah kena, aku dah kena serang. So lepas ni aku akan buat preemptive strike. Apa tu preemptive strike? Aku serang dulu sebelum orang serang aku. Itu. Aku serang dulu sebelum orang serang aku. Misalnya you dengan kawan you dah ada niat ni nak lempang ni, you lempang dia dulu. Itu preemptive strike. That's why Amerika buat kerja gila. Dia pergi Afghanistan, dia hunting siapa itu, Osama bin Laden, kerana dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab. Dan kemudian huru-hara pergi Afghanistan, pergi Iraq, dan akhirnya dia menuduh Saddam Hussein ada WMD, dan bila dikaji-kaji tidak ada. Tidak ada, dan dia skip lah pada benda-benda lain. Dia mengatakan bahawa Saddam Hussein kejam kepada rakyatnya dan sebagainya. Pada akhirnya Saddam Hussein dibunuh, dihukum bunuh. Saddam Hussein ditemui di lubang, di sebuah lubang ketika Amerika nak tangkap dia lah. Anak-anak Saddam Hussein pun sama, turut mati. Dan mereka diletakkan bounty, diletakkan satu amount. Anak Saddam Hussein 15, dia ada 2 anak, 15 juta US. So ada seorang individu ini melaporkan dia ada di sebuah bangunan. So apabila Amerika pergi tangkap, bunuh, settle. So dia beri 30 juta kepada individu itu. Tak tahulah kawan-kawan dia kianat apa ke, tetapi itu yang berlaku. Dan Saddam Hussein punya bounty lebih besar, 30 juta. Pada akhirnya ditemui di mana, di lubang, dan akhirnya mati macam itulah. So itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Okey. Kemudian menjaga kebebasan individu. Kuasa boleh menjadi ancaman kepada individu supaya pentadbiran berjalan lancar. Okey. Ancaman lah kalau you ada seorang pemimpin yang berkuasa tetapi baik, baguslah kan. Tapi kalau you ada pemimpin yang berkuasa tetapi bersifat mencengkam dan sebagainya, itu akan menjadi masalah lah. Kalau dalam sistem demokrasi itu tidak ada masalah, kita boleh tukar, kan. Cukup 5 tahun kita tukar lah, kan. Tetapi kalau you bayangkan you berada di Korea Utara, ataupun you berada di negara-negara monarki mutlak, you tak boleh tukar tu. You punya nasib bergantung kepada siapa yang memerintah, siapa yang naik jadi kerajaan, siapa yang jadi pemimpin. Kalau pemimpin itu kejam, you habis lah, kan. You tak boleh hidup dengan aman lah. You tak boleh bersuara. You kena cengkam dan sebagainya. Itu yang berlaku lah, kan, dalam beberapa di setengah negara. Okay. Pembagian kuasa atau separation of power adalah doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang membagikan urusan kepada 3. Ini basic lah, kan. Eksekutif, legislatif, kehakiman. Okay. Eksekutif, legislatif, kehakiman. Eksekutif tu apa? Menteri. Ada tak? Ni ada. Okay. Eksekutif tu menteri, kabinet, Perdana Menteri tu semua eksekutif. Legislatif tu parlimen lah kalau di Malaysia. Parlimen, wakil rakyat. Kehakiman adalah mahkamah. Very simple. Very simple. Okay, very simple. Okay, so di Amerika, doktrin pengasingan kuasa diamalkan secara terus, secara terus, ataupun memang dia betul-betul asing. Kita adalah pencantum, kita asing kuasa. Kita ada pengasingan kuasa. Kita ada doktrin pengasingan kuasa. Beza sedikit lah dengan kita. Kita ada. Tetapi kita bercantum. Kita bercantum. Eksekutif dan legislatif kita bercantum. Kerana apa? Secara teknikal dia bercantum. Kerana legislatif ni parlimen, kan. Parlimen. Ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kemudian orang-orang daripada sini boleh dilantik menjadi eksekutif. Tetapi kita punya legislatif ni tak bermakna dia ada kuasa mutlak. Bila mana you duduk kat sini, you akan masuk di sini juga. You akan masuk di parlimen. Apa-apa dasar yang dibuat di sini, dia akan masuk sini. Dan walaupun you berada di sini, tidak bermakna you boleh buat keputusan secara veto. Kerana parlimen tu kan ramai. Perlu majoriti dan sebagainya. Itu. Tetapi kalau di Amerika, dia bebas. Dia lebih asing. Dia lebih asing. Dia tidak ada macam kita. Okay, dia asing lah. Itu beza lah, kan, kita dengan Amerika. Legislatif, artikel 1 dalam perlembagaan. House of Senate, House of Representative. Kemudian eksekutif, artikel 2 dalam perlembagaan. Presiden, timbalan, jabatan pentadbiran lain. Kehakiman, ini memang bebas lah. Ini memang tak boleh cantum. Kerana kalau ada isu di 2 ni, dia akan bawa pergi sini. Kalau cantum, dia dah tak jadi.
pengasingan kuasa lah kan. That's why orang cakap ataupun masyarakat cakap kita perlu bebas, mahkamah perlu diberikan kebebasan tanpa ada campur tangan politik. Misalnya dalam satu imbas kembali tentang Pak Lah, dia kata dia tidak campur tangan lah kan. Dia tak campur tangan dalam kes Anwar Ibrahim tu pada tahun 2008 lah, dan pada akhirnya dibebaskan lah. Itu yang didedahkan lah oleh orang yang saksi hidup lah kan, menyatakan kebaikan Pak Lah ni. Okay, itu sebagai contoh. So kehakiman tu tidak boleh ada kena-mengena lah dengan dua badan tadi. Okay, so ini di Malaysia macam saya cakap tadi. Legislatif, undang-undang, Dewan Rakyat, Dewan Negara, kemudian ada eksekutif, kabinet. Kabinet tu siapa? Siapa dalam tu? Itu PM, menteri-menteri itu kabinet lah, eksekutif. Kemudian kehakiman, hakim-hakim lah. Dewan Rakyat ni wakil rakyat, Dewan Negara yang dilantik, daripada ADUN pun boleh dilantik sebagai Dewan Negara, ahli Dewan Negara. Okay, itu di Malaysia sebagai contoh. Alright. Macam yang saya cakap tadi, perbezaan di Malaysia dan Amerika, doktrin yang mengutamakan kuasa relatif antara bidang perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. YDPA mempunyai kuasa dalam ketiga-tiga badan kerana Malaysia menggunakan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 39 kuasa memerintah dan perkara 44 kuasa perundangan. Selain itu tidak terdapat pengasingan antara perundangan dan eksekutif. Individu yang sama dalam Dewan Rakyat dan pentadbiran individu yang sama dalam Dewan Rakyat dan pentadbiran eksekutif. Okey, di bawah Perlembagaan 122B, pelantikan kehakiman dan mahkamah tinggi dibuat oleh pihak eksekutif. Kuasa eksekutif dikawal oleh parlimen. Ini, ini di Malaysia. That's why ada yang mencadangkan untuk meminda lah perkara ini, supaya pihak eksekutif tak ada kena-mengena lah dalam melantik hakim-hakim mahkamah tinggi ni. Itu. Kerana pernah lah ada berlaku kan, buat bacaan lanjut lah, ada berlaku campur tangan, pelantikan dan sebagainya. Okay, ini antara contoh lah. Okay. Okay. Kemudian kita tengok authority. So authority apa? Kebolehan seseorang untuk menyuruh kita melakukan sesuatu. Kalau you ada perkara ini, you ada authority. Misalnya you ada authority sebagai bapa, kan? You tak tolong anak you ambil something, dia ikut. Itu you ada authority sebagai seorang bapa. Authority, ya. Itu maknanya kat situ authority. Satu kapasiti semula jadi atau diperolehi bagi penggunaan untuk menentukan siapa yang berkuasa. Kuasa yang diberikan oleh warga negara yang dianggap sah. Kuasa yang dipertanggungjawabkan kepada sesuatu jawatan atas penerimaan syarat asas yang telah ditetapkan untuk operasi sistem politik. Okay, so authority ini apa? Merupakan satu kuasa yang sah dan diperakui oleh undang-undang. Authority, ya, merupakan satu kuasa yang sah. Undang-undang lah, kalau you sebagai contoh lain, undang-undang itu misalnya you dilantik sebagai ketua pengarah, so you ada authority lah kan untuk bercakap tentang ataupun yang memberi arahan dan sebagainya kerana ada perkeliling dan sebagainya kan. So itu authority, ya, authority. Very simple lah authority ni. So authority ada beberapa pengkelasan yang diberikan oleh Max Weber. Max Weber. Di dalam Jerman W dia tidak bunyi. Max Weber. Okay. So antaranya adalah authority tradisional. Kuasa diperolehi secara turun-temurun. Tradisional ni misalnya apa? You tengok Arab, Arab monarki tu, misalnya you tengok Korea Utara, itu adalah turun-temurun. Itu authority tradisional. Dia ada kuasa kerana diturunkan lah. Tetapi authority karismatik pula berbeza. Dia kerana ada ciri-ciri peribadi yang ada pada seorang pemimpin. Wujud apabila pemimpin dapat menjalankan tanggungjawab mengikut undang-undang. Ni authority karismatik. So dia sosok contoh lah ni, senang dalam arti kata mudah. Orang tengok, oh kita tahulah dia ni bagus kan. So ada karismatik. Dia cakap pun kita dengar lah sebab kita tahu dia bagus. Itu sebagai contoh. Alright. Kemudian authority legal birokratik, rasional undang-undang, terdapat dalam masyarakat moden mementingkan pematuhan kepada undang-undang. Rule of law. Rule of law. Kuasa diberikan kepada seorang berdasarkan kepada undang-undang formal. Masyarakat taat berdasarkan kepada penerimaan mereka terhadap undang-undang dan peraturan, tidak bergantung pada amalan tradisi dan adat. So ini mana you nak tengok benda ni?
Ini you tengok di Singapura ini, di negara dia itu mereka takut ni nak parking, nak bawa kereta huru-hara laju-laju, dia orang takut kerana ada undang-undang yang strict. Kalau bayar saman pun mahal. Jadi kalau you bawa kereta tanpa lesen di Singapura, you boleh kena tahan, tak silap saya you boleh kena lock up, tak silap saya lah. Okay, you boleh kena satu hukuman yang besar lah. Kalau you tak ada lesen, sana sangat strict. So mereka takut. So mereka di negara mereka behave dan sebagainya. Tapi apabila mereka memandu di negara kita, tak semualah kan, ada yang bagus-bagus kan. Dan mereka memandu di negara kita ni, mereka laju huru-hara, buat perangai dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Itu sebagai contoh. Kerana di negara mereka itu undang-undang itu ketat. Undang-undang mengawal everything. Okay, itu sebagai contoh. Okay, pengaruh macam saya cakap tadi, berkaitan dengan keupayaan, keterampilan dan kepribadian seseorang. Pengaruh tidak selalu berkait dengan kekuasaan. Ada juga orang yang tidak mempunyai kuasa tapi mempunyai pengaruh. Itulah saya bagi contoh tadi. Pengaruh masyarakat misalnya, ataupun pempengaruh kan? Pempengaruh. Tetapi pengaruh ini tak strong seperti kuasa. You kena faham, pempengaruh ini kalau you buat masalah sikit ya, ramai-ramai orang kecam you ada kes ke apa ke, settle. Pengaruh you hilang dah, automatik. Tetapi kalau you ada kuasa, you buatlah apa pun masalah, you ada kuasa, orang kecam you ke, yang kecam you tu yang kena. Kan? So you masih ada di situ. Buat, tapi kalau ada kuasa, settle. Tak ada masalah. Kerana kuasa. So kuasa dan pengaruh, kuasa lagi power. Kan? Pengaruh ini bila-bila boleh hilang. Bila you buat slack apa, orang bangkit, menentang you, habis. Settle. Tapi tak bermakna kuasa pun boleh tak boleh dijatuhkan. Boleh juga. Ya. Okay, so keabsahan satu perakuan. Absah. Satu perakuan atas pengiktirafan kuasa. Bila mana seorang pemimpin tu menang dalam pilihan raya, dan orang memberi mandat. So itu dia absah lah. Orang mengakui lah. So apabila kita tengok dalam pilihan raya ataupun dalam langkah Sheraton 2020, apabila berlakunya peralihan kuasa itu, tiba-tiba Muhyiddin jadi PM, ramailah yang bangkitlah, demonstrasi dan sebagainya. Ramai yang menyentuh soal keabsahan. Keabsahan, katakan dia bukan dilantik dalam pilihan raya lah dan sebagainya. Ya. Okay, so itu antara yang menunjukkan tentang keabsahan ni. So ramai tak setuju. That's why ada yang menyebut kerajaan tebuk atap lah, apalah, macam-macam label kan. Itu untuk kita faham lah. So apabila itu berlaku, pada akhirnya kerajaan goyah. Apabila tak ada keabsahan, kerajaan goyah. Dan apabila kerajaan goyah, ekonomi pun teruk. Ekonomi tidak begitu memberangsangkan lah. Kerana pelabur pun nak masuk takut, saham jatuh, macam-macam. Saham jatuh dan sebagainya. So apabila keabsahan ini ada, dia akan jadi satu pengiktirafan lah kan. Pengiktirafan lah. Orang nak kecam pun orang tak kecam lah kedudukan dia. Kerana dia menang atas ni lah kan. Misalnya kalau kita tengok pemimpin yang nak mendapatkan keabsahan ni, dia akan masuk dewan. Dia akan buat undi percaya. Yang kita tengok ada dulu Anwar ada buat undi percaya ni. Anwar buat undi percaya, so untuk memastikan yang semua orang memang menyokong dia jadi PM. Dia dapat majoriti lah kan. Tak adalah kata dia ni dapat satu sokongan yang tak diiktiraf ke apa kan. So itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Ya, keabsahan. Right? So John Locke kata apa? Keabsahan adalah satu pemerintahan memerlukan persetujuan daripada yang diperintah. Perlu bersetujulah. So kalau tak setuju ni, dia akan jadi huru-hara lah kan. Demonstrasi dan sebagainya. Pada akhirnya pening. Semua orang pening. Kan? Dasar baru tak ada kan. Yang tahu politik je. Politik sana sini, dasar baru tak ada. Kan? Jadi lah pening. Tak jadi apa. Okay? So itu untuk kita punya bab 2 ini. Very simple, very santai. Dan very mudah. Okay? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan? You ada apa-apa soalan, you tanya. Jelas cik.
Okay, balance 2 jam. You akan buat latihan lah. Balance 2 jam ni 11 sampai pukul 1 you akan buat latihan. Dan ni juga waktu konsultasi lah. Waktu konsultasi saya akan bagi satu latihan DOL. You akan jawab untuk lesson pada hari ni. Kemudian pukul 1 you hantar DOL. Kalau yang tak ada register lagi, yang belum register, you hantar through WhatsApp lah. Untuk latihan. So you jawab dalam tempoh 2 jam ni, you jawab. You ulang kaji sedikit. Sambil-sambil you jawab essay lah. Saya bagi essay lah. Apa-apa pertanyaan you boleh tanya. Saya ada di sini. Ini waktu konsultasi sekali lah. Sekaligus lah. Apa-apa tak faham ke you boleh tanya lah sini.